SUV gaya mafia untuk kamu semua. Toyota Harrier Spec G tahun 2024. Mari kita tengok sekarang. Body kit ori Jepun inspired by MZ Speed. Memang sangat rare dekat pasaran. TRD, Modelista sangat biasa anda jumpa. MZ Speed sangat luar biasa. Rim MZ Speed saiz 20 inci ori Jepun. Exhaust daripada MZ Speed, twin exhaust ori full set. Memang sangat-sangat mantap. Petak. Kereta sudah lengkap dengan tailgate system juga. Model ni lengkap dengan digital cluster, plus dia ada infotainment system saiz 12 inci. Kita boleh tengok Apple CarPlay, Android Auto dan macam-macam lagi. Dia punya meter untuk aircon pun dia pakai digital. Memang sangat-sangat futuristic. Ini yang Alex suka. Bahagian charger dia pula, dia sudah start pakai Type-C. Type-C ni memang sangat best kalau you guys nak charge handphone dengan kadar yang pantas. Lagi model ni kita tengok, dia sudah ada digital inner mirror guys. Kereta ni mileage dia cuma 15,000 km saja, which is very low. Plus kereta ni bukan grade 3, bukan grade 4, bukan grade 5. Ini grade showroom, grade 6 guys. Nak best price untuk unit ni, jangan lupa untuk follow video saya. Ingati beli kereta, ingati Alex.